Resepi ni senang sangat, yang baru belajar masak pun boleh buat. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita nak buat cheesy garlic rolls. Tak perlu guna mixer, tapi hasilnya tetap lembut dan gebu. Ini serius sedap. Caranya mudah sahaja. Kita nak campurkan 140 gram susu suam, 1 sudu besar gula halus bersama 30 gram butter dan juga sebiji telur. Kita nak masukkan juga 1 sudu kecil instant yeast, kacau rata. Kemudian masukkan 320 gram tepung high protein, 1 sudu kecil garlic powder dan juga garam. Dia lupa nak record. Gaul sebati ke semua bahan ni, tak perlu uli. Hanya perlu gaulkan sehingga semua bahan bercampur membentuk adunan macam ni. Lepas tu kita nak rehatkan doh selama 30 minit. Next, ambil setengah sudu besar butter suhu bilik. Kita nak ratakan atas doh ni dan uli selama 10 minit. Semasa menguli, doh ni akan terasing dan melekat pada tangan. Jangan tambah tepung. Teruskan menguli sehingga bila kita tekan doh tu, dia akan naik balik macam ni. Nampak tak? Zoom sikit. Macam tu. Ini maknanya doh kita dah ready. Okey, kita nak canaikan doh ni sampai rata jadi 4 segi. Lepas tu boleh letak garlic butter. Senang je nak buat garlic butter ni. Ambil 70 gram butter, campurkan dengan 2 sudu besar bawang putih cincang dan dried parsley. Mana yang tak tahan rasa bawang putih fresh yang strong tu, rasa maung tu kan, boleh guna premix dalam paket ni. Letakkan 2 sudu besar macam tu dan sedikit garam. Apa kena asyik lupa. Gaul rata dan lepakan atas doh kita tadi. Taburkan shredded mozzarella cheese. Kalau suka cheese yang tarik-tarik tu, boleh lebihkan. Okey, gulungkan doh ni. Gulungan yang pertama, pastikan betul-betul rapat. Siap gulung, boleh potongkan dengan pisau. Dia potong 6. Ini untuk saiz jumbo lah. Nak kecil sikit boleh potong 8. Siap potong, boleh letak dalam loyang pembakar. Make sure oleskan butter dulu sebelum letak dan biarkan doh naik selama 30 minit. Dah naik 2 kali ganda dohnya, nak bakar terus boleh. Dia nak taburkan lebihan cheese tadi dekat atas dan bakar pada 180 darjah selama 25 minit atau sehingga masak. Letakkan sikit lebihan garlic butter dekat atas roti kita ni. Wangi, dah macam kedai roti. Simpan resepi ni, boleh buat hujung minggu nanti makan dengan family, kawan-kawan ke kan. Senang je buat dia. Jangan lupa cuba tau. Bye-bye.